Hai semua, selamat datang kembali ke video terbaru saya. Dalam video kali ini, kita akan berdagang di pasaran USD-BRL OTC. Pertama sekali, kita perlu membuka DeepSeek Trading Signal Board. Inilah board tersebut. Sekarang saya akan membuka Signal Board, pilih USD-BRL OTC, kemudian klik butang Generative Signal. Board memberikan isyarat down selama 30 saat. Jadi saya akan menetapkan tempoh dagangan kepada 30 saat dan membuka down trade. Sekarang mari kita tunggu keputusannya. Kalau anda bercadang untuk mula berdagang, saya sangat mengesyorkan anda mencuba DeepSeek Signal Board. Board ini sangat mudah digunakan, mesra untuk pemula, dan mampu menjana isyarat dagangan hanya dalam beberapa saat. Seperti yang anda boleh lihat, dagangan pertama kita ditutup dengan keuntungan. Sekarang mari kita jana satu lagi isyarat. Kali ini, board memberikan isyarat up selama 30 saat. Saya akan menetapkan pemasa kepada 30 saat dan membuka 3 up trades. Mari kita lihat apa yang akan berlaku. Buat masa ini, pasaran sedang berada dalam aliran menurun, downtrend, tetapi board meramalkan pergerakan menaik, up movement. Kadang-kadang pasaran boleh bergerak di luar jangkaan. Jadi mari kita tunggu keputusan akhirnya. Jika anda ingin menggunakan DeepSeek Board, anda boleh mendapatkan pautannya di ruangan description video atau pada komen pertama yang dipinkan. Malangnya, 3 dagangan ini berakhir dengan kerugian. Tidak mengapa. Kerugian adalah perkara biasa dalam dunia trading. Sebab skim saya sentiasa mempunyai recovery plan. Sekarang board masih memberikan isyarat up, tetapi kali ini untuk 1 minit. Jadi saya akan menukar tempoh dagangan kepada 1 minit dan membuka satu lagi up trade. Pada masa ini, saya mempunyai 7 up trades yang sedang berjalan. Sekarang mari kita tunggu keputusannya. Jika anda baru bermula dalam trading, nasihat saya sangat mudah, beranikan diri untuk mengambil langkah pertama. Anda boleh bermula dengan hanya $20 Amerika, iaitu jumlah yang lebih rendah daripada apa yang ramai orang belanjakan untuk kopi atau makanan ringan. Daripada sekadar membelanjakan wang, lebih baik melabur untuk mempelajari satu kemahiran baharu yang boleh membuka peluang keuangan pada masa hadapan. Mulakan dengan jumlah yang kecil, kekalkan disiplin, terus belajar, dan jadikan setiap dagangan sebagai pengalaman untuk meningkatkan kemahiran anda. Ingat, masa depan anda tidak akan berubah jika anda tidak mula bertindak hari ini. Dan inilah hasilnya. Recovery trade kita berjaya ditutup dengan keuntungan. Skim sebabnya strategi recovery boleh membantu selepas mengalami kerugian jika digunakan dengan disiplin dan risk management.